Yang ni betul-betul dah tinggal 5% je. Kalau teruskan lagi, disk rosak nanti. Kalau korang tengok ni brake pad untuk Mercedes GLC 250. So yang ni brake pad lama, yang ni brake pad baru. So korang boleh tengok ketebalan dia. Yang ni betul-betul dah tinggal 5% je. Kalau teruskan lagi, disk rosak nanti. So sekarang disk macam mana? Okey tak okey? Disk dia kalau ikutkan dah kena skim dah. Tapi owner cakap tak nak dulu. So tak apa, kita proceed based on request owner. So macam nak tahu kalau disk tu dah kena skim ke tak kena skim? Kita tengok kat sini, lurah dia. Kalau dia berlongkang macam ni, dah nak sampai masa dah nak skim. Tapi, dia ada cara juga nak tengok disk ni boleh skim lagi ke tak. Salah satunya, kat sini dia ada satu level ni. Level ni, dia ada macam ni kan. Kita boleh ukur dan luar disk dengan dalam ni. Kalau dia jauh lagi daripada level ni, so boleh lagi lah nak skim. Kalau dia lagi dalam daripada level ni, kita suggest jangan skim. Kita suggest untuk tukar terus. Sebab kalau kita skim, nanti disk ni boleh effect. Dia boleh crack. Bila crack, makan modal. So macam mana nak tukar brake pad Nak tukar brake pad dia senang je. Kena ada spana. So masukkan kat situ je lah. Yes. Okay. So tadi cabut macam tu, lepas tu pasang masuk macam tu je. Masuk macam ni je. Macam masuk kaset. Bang, saya umur 20 lah. Kaset tu apa bang? Awak kena pad tu 90-an. Baru awak tahu. Kita masukkan kaset tu, masukkan apa benda pin ni? Pin ni untuk lock dia punya bracket dengan brake pad. Kalau tak ada pin ni, nanti brake pad tu goyang. So tu apa benda tu? Yang macam clip tu. Clip ni untuk lock caliper pin. Kalau tak ada clip ni, nanti caliper pin tercabut. So brake pad tertanggal nanti. So sekarang kita dah siap. Kita go through untuk flushing brake fluid.